Pernah tak anda terfikir, macam mana sistem pendidikan kita nak pastikan tak ada seorang pun pelajar yang tercicir? Hari ni kita akan kupas tentang model pendidikan inklusif di Malaysia. Satu plan yang direka khas untuk meraihkan perbezaan dan buka pintu kejayaan untuk semua. Jom kita mulakan dengan satu soalan besar. Apa agaknya yang kita perlukan untuk bina sebuah sekolah yang betul-betul untuk semua? Sebuah sekolah di mana setiap pelajar, tak kira apa pun kebolehan dia, rasa diraihkan dan diterima seadanya. Inilah persoalan yang menjadi nadi pendidikan inklusif. Okey, sebelum kita bedah siasat model Malaysia ni, penting untuk kita faham gambaran besarnya dulu. Idea pendidikan untuk semua ni sebenarnya bukan rekaan tempatan semata-mata tau. Ia adalah sebahagian daripada satu gerakan global yang memperjuangkan satu perkara asas. Pendidikan tu adalah hak asasi manusia untuk semua orang. Jadi pendekatan Malaysia ni bukan wujud dalam vacuum. Ia sebenarnya berpandukan komitmen-komitmen besar di peringkat antarabangsa. Contohnya macam Kenyataan Salamanca oleh UNESCO, Forum Pendidikan Dunia Dakar dan juga Convention PBB. Mesej daripada semua ni jelas dan sama je. Pendidikan inklusif ni bukan satu pilihan, tapi satu hak yang mesti kita tunaikan. Baiklah, jom kita fahamkan beberapa istilah penting dulu. Yang pertama, di Malaysia, pelajar-pelajar berkeperluan khas ni kita panggil sebagai murid berkeperluan khas atau senang sebut MBK. Dan program yang menjadi topik utama kita hari ini pula ialah Program Pendidikan Inklusif atau PPI. Apa tujuan utama program ni? Senang cerita, ia direka untuk bawa masuk MBK ke dalam kelas-kelas biasa supaya mereka dapat belajar, bermain dan membesar bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain. Jadi, macam mana PPI ni dijalankan dekat sekolah? Adakah semua pelajar akan lalu jalan yang sama? Jawapannya tak. Malaysia menggunakan apa yang dipanggil model holistik yang sangat fleksibel. Ia direka khas supaya boleh disesuaikan dengan keperluan setiap pelajar yang unik dan berbeza-beza. Inilah dia model holistik yang menjadi tulang belakang kepada PPI. Cuba anda perhatikan, model ni ada dua cabang atau laluan utama. Satu inklusif penuh dan satu lagi inklusif separa. Pembahagian inilah yang membolehkan sekolah untuk suaikan pendekatan mereka ikut keperluan setiap pelajar tu. So, apa beza antara dua laluan ni? Okey, macam ni. Kalau inklusif penuh, MBK tu akan berada dalam kelas aliran perdana sepenuh masa, ikut kurikulum kebangsaan macam pelajar lain. Tapi kalau inklusif separa pula, mereka akan join kelas perdana untuk subjek atau aktiviti tertentu je. Mungkin untuk subjek akademik macam matematik atau aktiviti co-kurikulum macam sukan. Yang penting, ia fleksibel. Persoalannya sekarang, macam mana sistem ni tentukan laluan mana yang terbaik untuk seseorang murid tu? Jom kita cuba fahamkan proses penempatan ni dari sudut pandang seorang pelajar. Prosesnya tak adalah rumit sangat. Ia ada 3 langkah utama. Pertama, guru akan kenal pasti dulu mana-mana pelajar yang berpotensi. Kedua, pelajar tu akan dinilai guna satu senarai semak khas yang dipanggil SSKI. Dan akhir sekali, Jawatankuasa Pendidikan Khas Sekolah atau JPKS akan bermesyuarat untuk buat keputusan tentang penempatan terbaik untuk pelajar tu. Berdasarkan penilaian SSKI tadi, pelajar akan dikategorikan sama ada bersedia atau kurang bersedia. Tapi yang penting sekali, ini bukan soal nak melabel ya. Tujuannya adalah untuk pastikan setiap pelajar dapat sokongan yang betul. Pelajar yang bersedia akan dipertimbangkan untuk inklusif penuh, manakala yang lain mungkin akan mulakan dengan inklusif separa atau dapatkan bantuan tambahan dulu. Okey, bila pelajar dah ditempatkan dalam kelas, apa jadi lepas tu? Apa jenis sokongan yang mereka akan terima dalam bilik darjah? Jom kita tengok macam mana ia berfungsi dalam kehidupan seharian di sekolah. Ini bahagian yang saya rasa sangat menarik tentang model ni. Sokongan tu datang dari macam-macam arah. Ada guru pendamping dari program pendidikan khas yang akan bantu guru kelas biasa. Ada juga rakan inklusif, kawan sekelas yang dilantik untuk tolong MBK ni sesuaikan diri. Bukan tu je, ibu bapa dan orang luar pun boleh terlibat sebagai sukarelawan. Memang betul-betul satu usaha berpasukan. Sokongan ni pula bukan dari segi tenaga manusia je. Program ni juga pastikan pelajar ada alatan fizikal yang mereka perlukan. Contohnya macam peralatan khas, bahan bantu mengajar yang diubah suai, ataupun perabot dan infrastruktur yang lebih mesra OKU. Matlamat dia satu je, hapuskan sebanyak mungkin halangan untuk mereka belajar. Sokongan individu memanglah penting, tapi untuk program ni betul-betul berjaya, ia perlukan lebih daripada tu. Ia memerlukan satu ekosistem sokongan yang lebih luas.
Jom kita tengok macam mana seluruh komuniti sekolah bekerjasama untuk jayakan misi ni. Okey, carta organisasi ni mungkin nampak macam rumit sikit kan? Tapi sebenarnya, ia menunjukkan satu benda yang sangat-sangat penting, iaitu komitmen daripada seluruh warga sekolah. Dari pengetua sampailah ke guru kaunseling. Semua orang ada peranan masing-masing dalam Jawatankuasa Pendidikan Khas Sekolah atau JPKS. Pendek kata, ini adalah satu tanggungjawab bersama. JPKS akan uruskan program di peringkat sekolah, para guru pula bekerjasama hari-hari, PIBJ jadi jambatan antara sekolah dan komuniti dan kesemua ini dipayungi oleh dasar dan sokongan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Okey, kita dah tengok prosesnya, kita dah tengok siapa yang terlibat, kita dah tengok strukturnya. Sekarang, mari kita simpulkan semuanya dengan kembali kepada soalan paling asas. Kenapa semua ni penting? Apa sebenarnya matlamat akhir di sebalik semua usaha ni? Inilah dia, sebab di sebalik keseluruhan sistem ni. Ia bukan semata-mata pasal akademik, tapi ia tentang hak yang saksama untuk belajar. Tentang membina keyakinan diri, tentang belajar kemahiran sosial dalam kehidupan seharian. Dan yang paling penting, ia adalah tentang membina sebuah masyarakat sekolah yang lebih terbuka, faham dan menerima perbezaan antara satu sama lain. Dan sebagai penutup, saya nak kongsikan moto daripada pengarah bahagian pendidikan khas sendiri, Datuk Dr. Yasmin binti Hussein, yang saya rasa sangat mendalam. Kecemerlangan insan istimewa, kegemilangan bersama. Kata-kata ni betul-betul merumuskan semangat pendidikan inklusif. Maksudnya, bila kita berikan peluang untuk setiap insan istimewa ini menyerlah, kegemilangan itu sebenarnya diraikan oleh kita semua bersama-sama.